perhatikan bahawa Umar Ibn Khattab radhiyallahu tidak pergi ke kubur Nabi SAW, tidak pergi ke kubur Nabi dan bertawassul kepada Nabi. Padahal antara Rasulullah SAW dengan pakciknya dengan pakciknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib sudah tentu terlebih tentu, sudah pasti terlebih pasti, tanpa sebarang keraguan, yang lebih mulia, yang lebih utama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, Umar Ibn Khattab tidak bertawassul pada baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak pergi ke kubur minta baginda doakan. Sebaliknya, bagi Umar bertawassul, berdoa kepada Allah dan bertawassul kepada pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sahih. Okey? Kapten Jack Sparrow berhujah dengan perbuatan Umar bertawassul dengan Al-Abbas dan tidak bertawassul dengan Nabi semasa kemarau, sebagai hujah bahwa bertawassul dengan Nabi adalah haram. Benarkah demikian? Seterusnya menjawab dakwaan yang kata perbuatan Sayyidina Umar meninggalkan bertawassul kepada Nabi SAW itu dan sebaliknya bertawassul kepada Abbas bermaksud difahami dari situ tawassul dengan Nabi SAW adalah dilarang. Sebab tu berlaku al-udul, pindah daripada tawassul dengan Al-Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW kepada Al-Abbas. Sebab Nabi SAW dah wafat. Jadi tak boleh nak tawassul dengan Nabi lagi dah SAW. Ini perbuatan Sayyidina Umar tinggal lah, kita nak highlight perkataan tark. Tinggal dekat sini, kita faham dekat situ larangan tawassul dengan Nabi SAW. Kita bagi beberapa jawapan. Pertama, majoriti ulama usul, antaranya mujtahidul madhabain. Mujtahid dua madhab, Imam Abu Daqiq Al-Aid. Guru kepada Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, anak murid Ibn Taymiyah, wafat 748 Hijrah. Bila kata qala Syekhuna Taqiyuddin Ibn Daqiq, itu inilah Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Ibn Daqiq Al-Aid kata dalam Ihkamul Ahkam, laisat tarku bidalilin ala imtina. Semata-mata tinggal itu bukan dalil benda itu terlarang. Tarku syai' dalam nas yang lain, dalam kitab yang sama. Ihkamul Ahkam ni syarah Umdatul Ahkam, dalam hadis hukum oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Imam Ibn Daqiq Al-Aid kata, tarku syai' la yadullu ala tahrimihi. Tinggalkan satu perkara tak menunjukkan benda itu haram. Betul. Majoriti ulama usul memang faham macam tu. Kalau mereka kata satu tark tu menunjukkan benda haram, mereka letakkan syarat yang sangat banyak. Itu pun di sisi sebahagian je. Dipanggil tarkul maksud. Itu pun ulama usul ada bahas dengan perbahasan yang panjang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca kitab Syekh yang masyhur dekat Azhar, Mahmud Abdul Rahman Al-Mu'in Al-Usuli. Dia ada kitab khusus pasal isu tu. So, setakat yang kita faham daripada Imam Ibn Daqiq Al-Aid, semata-mata tinggal bukan dalil benda tu terlarang atau haram. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, adamul fi'il la yadullu ala mana' wa yadullu ala anna tarkahu arjahu min fi'lihi. Imam Ibn Hajar kata, paling jauh pergi pun kalau tak buat, menunjukkan bahawa tak buat tu better daripada buat. Itu je. Bukan nak kata haram, dilarang, terlarang, bid'ah dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kalau kita faham Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi SAW, tinggal daripada tawassul dengan Nabi SAW dan pindah kepada Al-Abbas, itu satu tinggalan tark yang mewajib menjadikannya terlarang, maka kita tengok dalam hadis Uthman bin Hunayf. Uthman bin Hunayf, lelaki buta tersebut bila jumpa Nabi SAW, beliau minta Nabi SAW untuk doakannya. Tapi Nabi SAW tak doa. Nabi SAW ajar doa. Kita boleh lihat di sini bagaimana sahabat tersebut minta Nabi mendoakannya. Tetapi Nabi tidak mendoakannya. Malah Nabi mengajarkan dia satu doa. Jadi, apakah perbuatan Nabi tidak berdoa itu dalil bahawa haram untuk meminta Nabi mendoakan? Nabi SAW tinggal daripada melakukan doa kepada mengajarkan doa. Udul, tark ni kepada ta'limud doa. Adakah kita faham daripada situ, ini ada dalalah bahawa meminta Nabi SAW doa itu haram? Sampai Nabi SAW udul pergi kepada mengajar doa. Ni tak dikatakan oleh mana-mana ulama pun. Semua ulama setuju, hatta Ibn Taymiyah pun setuju, tawassul dengan Nabi SAW ketika hidup minta doa tu boleh. Perhatikan. Maka bukan macam tu kita faham tark ni. Yang ketiga ni saya cakap hujah alat taslim. Hujah alat taslim ni maksudnya ranking hujah tu kena jawab yang lain-lain dulu baru pergi dia. Maksudnya kita kalau kita terima pun tark tu menunjukkan benda tu terlarang, okey. Kita cakap ini tark yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Bukan daripada sahibus syariah Nabi SAW sendiri. Okey. Jadi Kapten Jack Sparrow telah berhujah dengan perbuatan sahabat, yaitu Sayyidina Umar. Adakah perbuatan sahabat hujah dalam agama? Maka ada khilaf di kalangan ulama. Perbuatan Sayyidina Umar selaku sahabi, fi'il sahabi atau qaul sahabi ni hujah ke tidak?
masyhur dalam mazhab Syafi'i, qaul sahabi yang bukan dalam kes ijma' sukuti. Kalau qaul sahabi dalam kes ijma' sukuti jadi hujah. Tapi qaul sahabi bukan dalam kes ijma' sukuti, individu sahabat, kita tak tahu qaul tu tersebar, kan? Kita tak tahu qaul tu tersebar dan amal oleh ramai sahabat. Dia mungkin beberapa sahabat je. Kita panggil qaul sahabi ni yang la yu'lam intisyaruhu. Dalam mazhab Syafi'i dan di sisi ramai ulama usuliyin dia bukan hujah. Lepas tu Imam Subki kata dalam Al-Kawkabus Sati', qaulu sahabi ala sahabi laisa bihujjatin ala sahabi. Pandangan sahabi atas sahabi yang lain bukan hujah. Wala siwah, hatta pandangan sahabi kepada selain sahabi. Maksudnya kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada kita pun juga qaul sahabi bukan hujah. Dia kata Imam As-Suyuti dalam Al-Kawkabus Sati'. Melainkan ada yang nak mengikut pandangan Imam Mazhab Hanbali di sisi Hanabilah, qaul sahabi hujah. Kalau kita kata dalam isu ni nak ikut Mazhab Hanbali kata qaul sahabi hujah, fi'l sahabi hujah, tafadhal. Tapi kita cakap kita ada usul lain, mazhab Syafi'i kita pakai khilaf mu'tabar. Dan kita hujah terakhir. Perhatikan.